Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kisha, wartawan TVSB. Pada hari ini telah berlangsung Majlis Peluncuran Ihya Ramadan 1447 Hijrah 2026 Masihi Anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Surau Ibnu Khaldun SMK Shah Bandaraya. فوق الثريا لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Bersama saya Ustazah Habibah. Apakah objektif utama penganjuran program Ihya Ramadan di sekolah ini? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih sebelum tu Ustazah ucapkan kepada pihak wartawan TV sekolah sebab memberi kesempatan untuk Ustazah. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat melaksanakan Ihya Ramadan dengan jayanya. Walaupun kita tengok dalam minggu pertama pun dah mencapai objektif. InsyaAllah antara objektif utama kita adakan Ihya Ramadan ni adalah untuk menghidupkan madrasah Ramadan yang sebenar kepada semua warga pendidik. Terutamanya murid-murid sekolah. Dekat sekolah lah mereka akan mendapat pendedahan yang cukup. Kita banyak adakan program-program contohnya iftar jama'i, infak Ramadan, untuk mengajar mereka memberi sedekah pada bulan Ramadan sebab ganjarannya tinggi kan. Okey, dan seterusnya kita ada tadarus Al-Quran yang mana mereka setiap hari bertadarus Al-Quran. Banyak lagi lah program-program antaranya ceramah apa semua yang tu yang akan memberi impak besar kepada mereka. Bukan setakat untuk murid-murid, untuk guru-guru pun kita ada program. Antaranya program tadarus, infak tahlil apa semua. InsyaAllah selain daripada mendidik jiwa dalam madrasah Ramadan ni, ia juga dapat membentuk sasiah murid lah. Sasiah murid agar mereka menjadi murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Okay? Terima kasih. تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Bersama saya Afiq Zakwan. Apakah perasaan anda apabila dapat menyertai Majlis Peluncuran Ihya Ramadan pada hari ini? Saya berasa sungguh teruja dan tertarik untuk mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang terkandung dalam program Ihya Ramadan ni, kerana memetik kata-kata seorang ulama, barang siapa yang hendakkan dunia, maka carilah ilmu. Barang siapa yang hendakkan akhirat, maka carilah ilmu. Barang siapa yang hendakkan kedua-duanya, maka carilah ilmu. Maka saya yakin bahawa pelaksanaan program ini mampu memberikan usaha yang holistik bagi mendidik para pelajar tentang pentingnya nilai Islam dalam kalangan pelajar. Ini kerana jika dilihat pada waktu kini, nilai-nilai Islam ini dilihat semakin kurang dalam kalangan pelajar. Maka aktiviti-aktiviti inilah yang mampu membentuk diri seorang pelajar agar dapat dijadikan tonggak utama kerajaan suatu hari nanti. Terima kasih. تحدي تصنع المستحيل لا تكن لوحدي أو كيف السبيل. Secara keseluruhannya, majlis ini telah berjalan dengan lancar dan penuh penghayatan. Diharap semua warga sekolah dapat mengambil peluang ini untuk memperbanyakkan ibadah dan mengeratkan ukhuwah sepanjang Ramadan.